Assalamualaikum dan hai semua. Selamat datang ke Sembang Pendidik. Saya Aida Ayuni merupakan hos anda pada hari ini. Dan hari ini nampaknya saya tak keseorangan kerana kita bawakan tetamu jemputan istimewa iaitu Puan Cik Wan Nurul Atirah atau lebih mesra dikenali sebagai Puan Ate Pete. Hai semua. Hai Aida. Hai. Cik sihat? Sihat, Alhamdulillah. Nampak saya sihat tak ni? Terlebih sihat. Alhamdulillah. Terima kasih Aida sebab jemput saya dalam podcast kali ini dan semoga perkongsian kita, perbincangan yang akan kita bincangkan pada hari ini dapat memberi manfaat kepada semua orang, terutama sekali kepada warga IPG Kampus Sultan Mizan. Baiklah, hari ini kita akan membincangkan satu topik yang sangat menarik dan dekat dengan profesion keguruan, iaitu aspirasi dan hala tuju pendidikan serta implikasinya terhadap guru berjiwa pendidik. Jadi, soalan pertama saya, apa sebenarnya aspirasi ni? Baik, terima kasih Aida. Betul, isu ini sangat dekat dengan kita, memandangkan kita ni bakal pendidik. Ya, betul. Kan, kita belajar di IPG bakal menjadi guru. Jadi, apa sebenarnya aspirasi ini? Aspirasi pendidikan ialah hasrat, matlamat atau cita-cita yang ingin dicapai melalui sistem pendidikan bagi melahirkan insan yang berkualiti, seimbang dan berdaya saing. Aspirasi ini jadi panduan kepada semua pihak, terutama guru, ibu bapa, kerajaan, malah pelajar itu sendiri untuk meningkatkan kualiti pendidikan negara kita. Dalam konteks Malaysia, aspirasi pendidikan yang digariskan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 bertujuan untuk memastikan setiap murid ni memperolehi pendidikan yang berkualiti dan mempunyai pengetahuan, kemahiran serta nilai yang diperlukan untuk menghadapi cabaran pada abad yang ke-21 ini. Kenapa berbau lagi? Padahal dah lama je ni. Apa busuk-busuk ni? Gunalah TOP! Dah wangi. Gunalah TOP, pilihan nombor 1 rumah anda. TOP TOP! Gitu. Itu je ke tentang aspirasi pendidikan? Bukan Aida. Aspirasi ni banyak sangat kalau kita nak ulas. Aspirasi pendidikan memberi penekanan kepada 6 aspek utama. Aida tahu tak 6 aspek utama tu apa? Tak tahulah pula. Yang pertama sekali, pengetahuan. Pengetahuan ni macam mana? Murid-murid ni kena tahu semua benda, semua subjek maksud. Yang kedua, aspek kemahiran berfikir. Aida kena sentiasa berfikir. Dan yang ketiga adalah kemahiran memimpin. Aida masa dekat sekolah ada pegang jawatan apa-apa tak? Ada. Itulah yang kerajaan nak terapkan. Yang keempat, kemahiran dui bahasa. Aspek kelima, etika dan kerohanian. Dan yang keenam, identiti nasional. Makna kata dekat sini, murid-murid pun kita dah terapkan untuk sentiasa mencintai negara. Faham tak? Faham. Sebenarnya aspirasi pendidikan ni bila kita cakap macam banyak kan, tapi sebenarnya itu je yang kita nak fokuskan. 6 tu tapi dia banyak skop dia. Betul untuk melahirkan murid yang berkualiti. Faham? Maksudnya pendidikan hari ini bukan lagi lah nak fokus ke akademik semata-mata tapi dekat semua aspek lah kan. Betul Aida. Okey, baiklah Ateh. Sekarang kita beralih pula kepada hala tuju pendidikan Malaysia. Dari tadi kita asyik cakap pasal hala tuju pendidikan. Tapi apa sebenarnya fokus utama pendidikan negara kita pada masa kini? Saya suka soalan ni dan saya pun dah bersedia dah untuk soalan ni. Jadi saya sebenarnya hari ni nak tunjuk dekat Aida satu video yang kita boleh bagi pandangan kita sebagai bakal pendidik. Tapi apa sebenarnya fokus utama pendidikan negara pada masa kini pada pandangan pendidik itu sendiri? Mari kita saksikan video. Waalaikumsalam. Terima kasih di atas soalan yang diajukan. Baik,
Jadi sebelum tu apa itu aspirasi dan hala tuju pendidikan negara? Okay. Jadi aspirasi dan hala tuju pendidikan negara ni adalah satu usaha yang melahirkan insan yang seimbang dari segi jeris. Apa itu jeris? Jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Jadi ia selaras dengan apa yang dasar Kementerian Pendidikan Malaysia dan sangat mengikut kepada falsafah pendidikan kebangsaan. Jadi pendidikan hari ini bukan hanya tertumpu kepada pencapaian akademik semata-mata, tetapi turut memberi penekanan kepada pembentukan sasiah, kesejahteraan mental, kemahiran berfikir, nilai murni dan lain-lain. Jadi sebagai guru bimbingan dan kaunseling, saya melihat aspirasi ini adalah satu usaha yang sangat efektif dan produktif bagi membentuk generasi yang bukan sahaja cemerlang tetapi juga berakhlak mulia, berdaya tahan dan mampu menyumbang kepada arah pendidikan negara dan masyarakat. Faham tak Aida? Faham. Okey, bagi pandangan saya pula, hala tuju pendidikan ni berfokus kepada pertama sekali untuk melahirkan modal insan yang berkualiti, berdaya saing dan kemahiran tinggi. Macam yang kita cakap tadi, kita bukan semata-mata nak lahirkan murid yang bijak semata-mata, tapi yang boleh tahu semua benda kan. Yang kedua, untuk memperkasakan penggunaan teknologi digital dalam pengajaran dan pembelajaran. Kan kat sekolah sekarang kan kita banyak guna digital kan, bukan kita guna buku teks je. Untuk meningkatkan kualiti guru serta kepimpinan sekolah. Selain itu, untuk menyediakan pendidikan yang inklusif dan saksama kepada semua murid. Baik, seterusnya membudayakan pembelajaran sepanjang hayat. Maksudnya kita ajar subjek sekarang ni bukan untuk dia peperiksaan semata-mata, tapi untuk dia praktikkan di kehidupan harian dia sehingga besar. Dan yang terakhir, untuk memperkukuhkan pendidikan berasaskan nilai, sasiah dan kesejahteraan. Okeylah, berdasarkan hala tuju pendidikan sekarang ni memang selari lah dengan keperluan dunia moden sekarang kan. Makna kata pendidikan kita sekarang ni berdiri sama tinggi dengan negara-negara moden yang lain kan. Betul. Okey, dunia kita ni sifat dia sentiasa berubah. Jadi sistem pendidikan juga perlu berubah lah supaya murid tu tidak ketinggalan kan. Betul. Hebat. Macam nak cakap hebat sangat dan bukan sangat lah, luar biasa kan sistem pendidikan negara kita ni. Betul Aida, betul. Tapi kan dengan semua perubahan yang sistem pendidikan kita lakukan ni, agak-agak ada implikasi tak dekat guru-guru? Yalah, kita kan tak boleh tengok dari pihak murid semata-mata kan. Saya berminat dengan soalan Aida. Pertama sekali, guru sebagai pemudah cara, iaitu facilitator. Guru ni bukannya lagi untuk sampaikan ilmu je, tetapi membimbing murid meneroka pengetahuan secara aktif. Yang kedua, menguasai pedagogi abad ke-21. Guru perlu menggunakan kaedah pembelajaran kolaboratif, pembelajaran berasaskan projek PBL, iaitu penyelesaian masalah dan pemikiran kritis. Dan yang ketiga, mengintegrasikan teknologi. Macam mana? Guru perlu mahir gunakan platform digital, aplikasi pendidikan dan kecerdasan buatan AI, atau lebih kita sebut sekarang AI. Contohnya macam ChatGPT. Okey, bagi menjadikan PDP lebih menarik dan berkesan. Faham tak Aida? Faham. Okey, Aida, nak tak kita tanya seorang guru ni, macam mana dia nak terapkan aspirasi ni dalam bilik darjah? Jom sama-sama kita saksikan. Pada pendapat saya akan menjalankan pembelajaran berpaksikan murid, di mana murid yang akan menyelesaikan isu ataupun pembelajaran mereka. Hal ini untuk memastikan murid-murid lebih aktif di dalam kelas, dan aktiviti yang saya akan jalankan seperti aktiviti project based learning, aktiviti pembentangan dan sebagainya. Saya juga akan menjalankan aktiviti-aktiviti ini menggunakan aplikasi-aplikasi terkini seperti Canva, Quizizz untuk memastikan pembelajaran ini lebih menarik dan lebih berhasil. Terima kasih. Baik, terima kasih Aida dan selamat tinggal semua. Bye.